Day 1, persiapan pembukaan semula Party Fruit Cawangan Tok Kun. Untuk hari ini, hampir 30% dah persiapan ni kita dah siap. Alhamdulillah. Cuma Bampi nak buat sedikit survey lah. Semalam Bampi dah post satu video. Video tu yang Bampi tanya tu kan. Buah apa yang pernah bawa masuk dekat Party Fruit Tok Kun ni? Apa cadangan apa? Macam-macam tau. Jom kita tengok apa komen yang ada semalam Ni antara komen yang Bampi dapat lah. Kat Tok Kun tak banyak buah macam kat Kampung Pelet. Dapatlah macam kat sana baru meriah. Okey. Limau Bali, rock melon, avocado. Ni ada juga cakap kata buatlah cendol durian. Ada komen Bampi jual lah sama macam kat SQ, banyak pilihan. Kan? Ni Bampi suka ni, Bampi suka. Cari buah koko, payah nak jumpa buah koko. Tak apa. Kita cuba cari. Tenang. Dan banyak lagi saya perlukan komen dan feedback akak-akak abang. Cubalah share. Saya tak kisah. Kalau bagi feedback yang positif, Alhamdulillah. Feedback yang negatif pun, Alhamdulillah, untuk kita tambah baik, untuk kebaikan kita semua. Dan yang pastinya, apa saja usaha yang kami cuba pastikan, kita semua rakyat Malaysia, hari-hari kita makan buah untuk kekal sihat sama-sama. Pastikan buah yang kita makan berkualiti dan bagus. Pastinya, di Party Fruit, syurga buah seluruh dunia. Tak lama lagi, minggu ni insyaAllah, doakan Party Fruit Tok Kun dapat dibuka semula dan dapat beroperasi. Ni ada banner kat depan ni. Banner ni tentang jawatan kosong, jom sertai Party Fruit. Dan kita nak cari cashier dan pembantu kedai. Tak kisah lelaki ke perempuan, tapi saya syorkan yang berpengalaman. Gaji nak banyak macam mana boleh nego, boleh call masih interview lah. Kan? Syorkan lelaki lah. Kalau video ni lalu, saya harap kakak abang tolong repost, tolong share. Party Fruit Tok Kun dah nak beroperasi semula dah ni. Kami nak come back balik. Mana saja lokasi anda di Alma, Macam Bubuk, Kulim, Lunas. Mana-mana saja lokasi yang terdekat dengan Party Fruit Tok Kun ni. Tolong komen lokasi anda dan juga feedback anda. Apa yang buah yang kami nak bawa masuk dekat dalam Party Fruit Tok Kun ni.